Okey, tak cheese. Okey. Tak cheese. Saya dah bertahun-tahun dah buat lempeng roti jala guna kuali ni memang molek tak melekat. Ha, betul. Ni tengok Kak Sarah nak buat roti telur. Pukul telur macam tu je, masuk ke dalam kuali tak melekat kita ni. Kalau ada butter letaklah butter, sedap sikit kan. Okey, tak melekat kan? Okey, dah tekap, angkat. Tak melekat. Okey. Tak melekat kan? Okey, tengok. Tak melekat. Tak melekat. Ni buat roti telur. Roti cheese, lempeng, roti jala, macam-macam. Ni, kita nak buat roti cheese. Kita ambil yang tadi. Okey, kita tekap-tekap. Okey, siap roti cheese kita. Kuali, tengok. Bersapu. Nampak? Senang nak basuh. So, banyak pilihan saiz. Sementara masih ada stok, tekan beg kuning.